rim TE37 untuk kereta BMW buatan Thailand AOW flow foaming guys. Okay guys, so Wan Cina hari ni nak unboxing rim TE37 untuk BMW. Dah banyak orang tanya Wan Cina, TE37 BMW ada ke tak? Untuk F30 lah, untuk E berapa lah, semua banyak. Okay, so sekarang dah sampai stok untuk AOW flow foaming guys. Ini flow foaming orang hari-hari cari flow foaming rim kan. Dah sampai stok untuk BMW guys. Okay, so inilah rupa rim dia. Okay, ini rim male female guys. Rim male female, bukan 4 biji sama. Okay, so depan dia punya spek ialah 8.5, offset 32, PCD 5120 BMW PCD. Okay, so untuk belakang 9.5 JJ, offset 40. Okay, so pasang dekat kereta BMW memang cantik. Okay, kita buka plastik, belanja sikit, rupa benar dia macam mana. Plastik nampak macam ada reflection. Okay, ini yang warna hitam. Dia ada datang dengan DGM tak silap saya, dengan warna bronze, dengan ni okay, hitam. 3 warna tak silap saya. Tapi Wan Cina sama jugalah. Wan Cina suka hitam kilat. Order je lah dia warna hitam kilat. So kita tengok, timbang dulu berapa berat dia. Okay, okay guys, so inilah berat dia, 9.25 kilo sahaja. Okay, ini adalah untuk rim belakang 9.5 JJ. Kalau untuk yang depan 8.5 JJ tu dia lagi ringan sikit. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita nak review sikit rim AOW untuk BMW F30. Ada di kedai Fast Speed Motorsports guys. Boleh datang cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.